pengacau sikit. So, kita nak try barang-barang makeup daripada Eco Shop. Setiap satu barang hanyalah RM2.60. Okay, disclaimer, saya tak reti makeup, tapi kita cubalah. Okay, so first, muka dah cuci, tapi selalu orang akan cuci balik kan. Kita ada makeup remover. Dia ada berapa? 50 pieces. 50 pieces aloe vera. Bau dulu. Wangi. Macam ni. Kita try. Nak minyak ke? Terus merah muka aku. Okay. Ada apa-apa tak? Ada sikit lah, minyak-minyak lah. Okay, lepas tu first kita kena buat apa lah? Saya ni tak reti makeup lah. Kita ada matte liquid foundation dengan liquid foundation. Dua-dua foundation, tapi ni dalam 3 ml. Yang ni 30 ml. Harga sama. Kita cuba sebelah-sebelah. Macam mana nak buka dia? Macam ni buka dia. Kita try dulu. Ada macam-macam tau. Nanti kita akan cuba. Kita tengok tekstur dia macam mana. Okay. Lepas tu letak je lah. Saya tak tahulah. Letak sini Banyak ke? Ni. The rest kita letak kat pipi. Okay. Lepas tu kita pakai matte liquid foundation. Ya. Oi mak kau cabut. Dalam ni macam tak ada apa-apa pun ada. Oi mak kau. Ada budak kecil. Disclaimer minta maaf nak keluar pun. Oh okey dah. Tu baru dia nak keluar. Ui banyak ah. Kita tengok finishing dia macam mana. Ni dia pekat sikit lah. Okay. Lepas tu kita ada makeup sponge. Makeup sponge ni tak silap kena basah dulu kan. Aduh budak ni kacau. Kacau lah adik. Janganlah. Habis lampu. Lampu tu sama lah. Okay. Colour dia cantik. Tada. Ada budak dah suka. So kita cuba. Okay. Kita bagilah. Adik nak yang mana? Satu je. Okay. Yang ni kena basahkan dulu. Sekejap saya basahkan sekejap. Okay. So ini yang belum basah. Ini kita dah basahkan. Besar tu. Nampak perbezaan dia. Tengok ni. Lembut. Dia sangat lembut. Nah. Anak aku nak main pula. Okay. Ni dia sangat lembut. So apa kita kena buat? Kita kena dab kan? Lupa pula tengok macam tu. Kenapa? Kita kan ada cermin. Okay. Tak nak. Kita beli cermin kau. Oh mak nampak lah pula. Nampak aib. Okay, kita beli cermin. Cermin pun RM2.60. Okay, kita tengok kat cermin je lah. Senang. Macam ini ke? Tak reti lah nak makeup ni. Macam tu? Kita dab-dab ke? Macam capur ke? Ke tak kena dengan kulit muka warna-warna? Nak aku ikut. Jadi kita tengok finishing dia macam mana.
Aku ni nak macam gitu je. Saya tak kerti. Mak kau kelabu siap. Kelabu tak? Kelabu kan? Nak tak boleh dah sayang. Tak apa, kita trust the process. So kita dah guna dah sebelah sini, kita guna sebelah sini pula. Lembut dah sponge dia ni. Habis dah, tergabur dah. Ini sikit, kat sini sikit. Nak kacau. Adik. Tengok ni ada rambut-rambut kacau ni. Sebab itulah kita beli sepit. Sepit pun dia jual. Tada! Sepit. Ni barulah tak mengganggu. Anak aku pun tengah make up. Ke tak cukup? Mana foundation tadi, dek? Hilang lah. Tengok dia tolong. Alah pandainya. Alah pandainya. Tebu sikit je. Capuk lah. Tengok lah kat hidung tak kena. Lepas tu kita ada liquid concealer. Tak tahu cara nak pakai dia ni. Kan, dia kena pakai concealer kan lepas tu kan. Lepas tu ni. Ni apa? Oh, ini brush macam ni. Lepas tu sebelah dia untuk apa? Oh, sebelah sebelah dia ada sponge sendiri. Okey, faham. So kita ni saya nak buat ni. Macam mana? Apa aku tengok sana? Tengok sini lah. Macam ni. Macam ni ke? Tegang lagi ni. Kita buat sikit ni. Gitu. Lepas tu ni pula hidung. Tak nampak. Mancung kan? Dah. Macam gitu. Ya ke? Ya Allah. Lepas tu ni. Gila ni. Okay. Lepas tu kita guna spine dia. Anak aku tengok apa benda mama buat ni. Okay, lepas tu kita dab dia. Nampak. Susah je. Oh, macam gini. Macam susah je. Finishing untuk dua-dua foundation kau tengok Tak ada filter tau, ni kamera sendiri. Sekejap. Ni kan dia punya spine tu kan. Kita guna aku punya berus. Lagi senang kot. Ya. Tak payah lah dek. Selalu aku tengok orang buat macam tu. Mak kau sampai ke depan lah. Lepas tu macam ni. Sekejap adik. Itulah nak buat video. Budak kacau. Ni dalam kamera. Kau tengok depan-depan lah macam zombie lah. Buat ni. Kita ada concealer yang putih. So tadi tu bukan concealer kan? Kita panggil apa lah? Betul tak? Letak kat bawah mata
Sentuh. Lepas tu belah. Macam tu. Tak lah nak. Lepas tu sini sikit kan. Kita pakai span belakang dia. Kasar lah. Dia punya span belakang ni keras. Okay, tak apa. Kita ada span ni. Sekejap. Alah, saya nak buka dia. Secomel. Masukkan jari. Tutu. Lepas tu kita pakai. Kan comel. Tak sikit. Ni apa? Compact powder. Ni apa-apa ni? Finish powder pula. Ini apa? Eyebrow. Oh, eyebrow. Kita buat eyebrow. Oh, eyebrow dia aku ambil kod 03. Tak tahulah macam mana je ni. Sebab pergi ambil je. Saya tak tahu apa yang ada, apa yang tak ada. Dark coffee. Dark coffee 03. Ni apa? Oh, dia macam ni. Nampak ke? So, kita buat eyebrow pula. Tengok. Pada yang tanya, aku tak prep muka, tak, aku tak. Sebab apa? Sebab tak ada benda pun aku nak prep kan. Sebab aku memang tak pandai pun. Macam ni ke? Allahu Akbar. Marilah kita buat eyebrow cara yang selalu aku buat. Aku kalau nak keluar memang selalu eyebrow lip tint. Tu je. Ni kita. Aku guna ni je. Aku tak tahu apa nama brandnya. Obuse. O-B-U-S-E. Obuse eyebrow. Tengok cara aku buat. Jangan adik. Aku selalu akan start dengan Allah, tak nampak belakang dulu. Tak boleh lah eyebrow tu. Tak pandai lah aku. Jadi kita try conceal. Kita try conceal ya. Sini ke? Macam tu. Sini kan, ke bawah kan. Ha, ini senang lah. Kita nak ke bawah kan dia. Ni ke atas. Macam tu. Ha. Nampak? Macam tu. Sebelah pula. Nampak lah. Terpadam aku punya apa foundation. Nampak dah kulit aku. Kuat sangat. Okay, next kita ada All About Matte. Apa nama ni? Compact powder. Pakai berus ni lah.
Saya ni brand Verona. Aku rasa dia punya ni tak betul lah. Wanginya. Okay, kita ada pengacau sekejap. Oh, kuat gila bau bedak dia. Tak semen pula. Oh, aku tengok orang ni kan, dia contour. Ha, that's the word. Contour kat sini kan. Tak tahulah saya. Nanti kita cubalah. Boleh ke? Apa yang bising kan kat luar tu? Ini apa hal sebelah ni? Macam ulat bulu lah. Dah tu. Lepas tu kita ada apa nama dia? Lepas tu kita ada finish powder. Finish powder ni apa pula? Taklah nak. Tak boleh buka. Macam tu. Bedak ke? Lah. Bedak. Asal colour dia macam tu? Buat kat sini ke? Macam mana nak pakai dia? Tak ada apa highlight ke apa ke? Kita try lah terlalu banyak produk dia. Double kau. Apa nama ni apa? Blusher kan? Ni lah. Liquid blush. Kenapa tak letak blusher dulu? Dah pula. Tak apa ke? Boleh je kot kan? Nak pergi mana? Saya nak pakai dia. Letak je. Dab. Oh, nampak. Banyaklah pula. Lepas tu pakai apa? Pakai berus. Berus pun beli kat TikTok. Ni, boleh? Ni untuk apa? Tak ada tulis. Nampak? Gitu. Korang support lah. Mana tahu nanti aku pandai belajar makeup. Mana yang salah bagi tahu tau. Lepas tu kita ada 2 color yang berbeza. Oh, yang ni pun boleh lah. Eyes and cheek. Kita try peach. Yang ni retro. Nak try mana? Kita try kat tangan dulu lah ya. So, ni color dia. Color dia macam nude macam tu lah. Kita try lagi satu. Ambil kau. Berbeza betul lah. Dua-dua color dia. Apa kata kita buat ombre. Bak kata Rosiana ombre. Macam mana nak buat ombre dia? Kita buat mana lah? Merah kat dalam lah Okay, kita buat merah kat dalam. Lepas tu kita try merah dia pula. Ui, lawa lah colour dia. So, ini hasil. Alamak, kena lah baju anak aku. Ini hasil gabungan 2 colour. Cantik kan colour dia?
Lepas tu kita ada lip gloss. Aku pun tak tahu macam mana nak pakai. Tak pernah pakai lip gloss ni. Macam ni. Kita try. Boleh ke? Try tak ada apa-apa pun. Cinta ke nak pakai dia? Dia keluar produk tapi sikit nak mampus. Aku rasa stopper dia ni kot. Macam payah nak pakai. Yo. Yang tadi tu matte, ni jadi lip gloss. Wangi je. Bau lychee. Lychee ke? Lepas tu last kali kita ada eyeliner. Kalau aku pakai eyeliner ni first time tau aku pakai. Sebab aku tak boleh, bukan tak boleh apa, tak pandai langsung. Sebab mata aku kot, apa orang panggil hooded eyes. Kalau nak dah macam badut. Aku ada je banyak kali dah beli liner ni. Cumanya tak reti nak pakai. So dia macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Tak mau. Bismillahirrahmanirrahim. Macam mana nak pakai dia? Tutup mata. Lepas tu sebelah buka. Relax. Orang pakai ujung dulu Oh my god. Macam ni. Lepas tu macam ni. Macam tu ke? Oh my god. Macam kaki je. Tak ada apa-apa pun. Macam ni ke? Macam tak cantik je. Dia macam buat mata aku mengantuk je. Kan? Macam mengantuk je. Buruk lah. Sebab tu lah aku tak suka pakai. Ke nak kena depan dia ni lah. Macam tu. Buruk. Aku selalu pakai maskara je. Sebab aku nak besarkan lah. Macam aku nak gitu. Buruk lah. Macam mana orang buat bagi dia cantik lah. Lagilah kalau aku senyum. Macam apa lah. Kita buat kat bawah tengok. Buruk juga. Kuning, kelabu lah. Ni final look. Ni yang tak suka line ni. Lepas tu ni lah. Ni sana korang buat. Buat sebelah je lah. Tak pandai. Kening sofa puas hati. Sebab kening dah selalu buat. Takut. So ini adalah final look. Nampak kelakar. Nampak foundation tak kena. Adik. Nampak ini macam, how to say, ke depan sangat kot. Tak reti lah. Tak apalah, kita practice make perfect kan. Komen. Apa yang tak betul? Apa yang patut saya buat? Tengok, ni pun dah lari lah. Itu je lah. Jangan lupa subscribe, like, komen apa yang patut diperbaiki. Apa lagi yang patut saya buat?
Bye. Lupa pula. Kita kan nak guna ni makeup remover. See? Makeup remover. So, kita try. Satu je. Kita try makeup remover dia orang. Okey ke tak okey? Thank you. Okey ke tak okey? Kita try remove makeup kita. Kita try remove makeup kita. Oh. Nampak? Bersih lah so far. Okay lah, not bad. Tapi kena guna dua. Untuk, sebab tadi guna sebelah kan. Kita guna lagi satu. Buat pipi dulu. Terus macam ni lah. Okay, not bad. Bersih. Nanti kita cuba lagi makeup tapi lagi okey sikit lah. Kita campur lagi dengan barang-barang lain. Ajar saya makeup korang, saya tak pandai. Tolong komen mana yang tak betul. Okay dah, tu je. Bye!